Yang Hormat Timbalan Menteri, boleh saya tanya sikit soalan tambahan? Ya, sila. Datuk Pengerusi, tadi saya tak sempat sikit nak bertanya tentang soalan isu yang sangat panas beberapa hari ini, iaitu tentang keputusan Genting Highlands yang mengenakan caj jalan persendirian. Jadi sebagai MP, sudah tentu saya telah berjumpa dengan pihak Genting Highlands dan mendengar sendiri ulasan mereka. Namun kerana mereka telah mengeluarkan kos yang sangat besar sejak tahun 1960-an. Namun saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, memandangkan ini adalah tanah persendirian dan belum pernah ada kes pembinaan tol di tanah persendirian, apakah langkah kementerian untuk di masa hadapan untuk kita menangani isu ini, dan apakah tol sememangnya boleh dikenakan oleh pihak swasta, terutamanya apabila tanah itu adalah tanah kerajaan negeri yang diberikan secara premium kepada syarikat, dan juga ia merupakan laluan yang telah lama digunakan oleh orang ramai, terutamanya dari Genting Sempah nak ke Batang Kali itu memang kerap orang menggunakan jalan tersebut dari Pahang ke Negeri Selangor. Jadi minta penjelasan dari pihak kementerian. Terima kasih. Tok Pengerusi, itu memang satu isu yang panas sekarang ini, disebut dalam akhbar dan juga pertanyaan-pertanyaan daripada orang ramai. Ingin saya jelaskan bahawa Yang Berhormat Menteri Kerja Raya telah membuat kenyataan media. Antara lain perkara yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri ialah bahawa jalan itu jalan persendirian. Dan kerajaan pusat tiada kaitan dengan jalan persendirian itu. Yang ada kaitan ialah kerajaan negeri dan Majlis Perbandaran Bentong untuk memastikan bagaimanakah pelaksanaannya. Pada pandangan kami, perkataan tol harap jangan digunakan sebab dia mengelirukan dengan 33 konsesi tol yang ada di lebuh raya. Oleh itu, saya kira mungkin boleh ditukar pada caj kenderaan. Sama apakah kesannya caj kenderaan itu kepada pihak Genting Highlands? Saya kira jika mereka meletakkan harga yang tinggi, kuranglah pelancong datang ke tempat itu. Itu risiko yang perlu mereka ambil. Pelancong akan pergi ke tempat lain yang tidak ada caj ataupun bukan jalan persendirian. Dan pada pandangan saya secara peribadi, saya kira pekerja tidak perlulah dikenakan caj. Ya, kemudian orang-orang yang memiliki tanah di situ bukan hanya dimiliki oleh Genting, mungkin Genting telah menjual kepada pihak lain, misalnya ada hotel-hotel yang dibina bukan oleh Genting. Saya kira perkara itu juga perlu dirundingkan oleh pihak mereka. Kita ada Aminuddin Baki, Institut Aminuddin Baki di situ. Takkanlah mereka juga nak dikenakan caj. Jadi saya kira jalan Batang Kali ke situ yang laluan umum, saya kira tidak patut dikenakan caj. Hanya mereka yang nak pergi bergembira di atas itu, ya, saya kira wajar mereka dikenakan caj. Kepada mereka yang melaluinya atas tujuan sosial, saya tak nampak ia patut dikenakan caj. Dan itu pandangan saya lah.